Kita selalu dengar tentang kempen besar-besaran yang menyasarkan populasi Uighur di Xinjiang. Tapi, apa sebenarnya sebab di sebalik semua ni? Persoalan ni memang sangat besar dan rumit. Selalunya, orang akan terus fikir, adakah ini semua pasal budaya, satu cubaan untuk hapuskan bahasa dan tradisi unik mereka? Atau mungkin ia lebih kepada agama, satu kempen menentang amalan Islam yang dianggap sebagai satu ancaman? Tapi kan, kalau kita teliti sumber-sumber yang kami kaji, soalan budaya atau agama ni sebenarnya salah. Ia buat kita terlepas pandang gambaran yang jauh lebih besar. Jadi untuk kupasan kali ini, jom kita bongkar apa yang sebenarnya sedang berlaku. Baiklah, untuk betul-betul faham semua ni, kita kena mulakan dengan justifikasi rasmi yang negara China sendiri gunakan. Mereka ada satu istilah khas untuk ni, 3 kejahatan. Ia menggabungkan 3 perkara, pemisahan etnik, ekstremisme agama dan keganasan. Apa yang penting kat sini ialah cara ketiga-tiga ni sengaja dikaitkan sekali. Bila pemisahan etnik dan amalan agama disamakan dengan keganasan, ia memberi justifikasi untuk tindakan yang sangat drastik terhadap seluruh komuniti. Garis masa ni tunjukkan macam mana naratif ni dibina. Semuanya mula berubah selepas 9/11. Tiba-tiba, perjuangan pemisahan Uighur dijenamakan semula sebagai keganasan Islam. Jadi, ia nampak selari dengan perang melawan keganasan global. Kemudian pada 2014, kempen rasmi dilancarkan dan kemuncaknya sekitar 2016 di mana sistem penahanan besar-besaran mula diperhebatkan. Okey, jadi cerita rasminya pasal keselamatan. Tapi, sumber-sumber ini tunjukkan ada sesuatu yang jauh lebih besar di sebalik keperluan untuk kestabilan ni. Sesuatu yang nilainya diukur dalam trilion dolar. 8 trilion dolar. Ya, itulah anggaran nilai pelaburan untuk inisiatif jalur dan jalan atau Belt and Road Initiative China yang mega tu. Dan di sinilah Xinjiang jadi watak utama. Fikirkan macam ni, Xinjiang ni ibarat pintu gerbang darat yang paling penting untuk projek gergasi ni. Sebarang masalah, sebarang ketidakstabilan di situ dianggap sebagai satu risiko yang tak boleh diterima langsung oleh China. Jadi, kestabilan bukan lagi satu pilihan. Ia satu kemestian ekonomi. Sekarang, yang menariknya ialah cara negara China menangani risiko ni. Mereka bukan saja sasar perbuatan individu, tapi mereka sasar puncanya, iaitu identiti itu sendiri. Cuba tengok ni. Sebelah sini, sasaran budaya, bahasa, sejarah, para cendekiawan. Sebelah lagi, sasaran agama, tudung, puasa, masjid. Tapi bagi negara, menurut sumber-sumber ni, semua ni benda yang sama, tak ada beza. Kedua-duanya dianggap sebagai satu ancaman yang bersepadu. Dan inilah dia hujah utamanya. Ini bukan serangan pada budaya atau agama, ini serangan pada keseluruhan identiti Uighur, di mana kedua-duanya tak boleh dipisahkan. Kalau serang satu, yang satu lagi pun akan kena. Tapi, cerita ini ada satu lagi lapisan yang lebih dalam. Sesuatu yang bukan lagi pasal kestabilan atau ekonomi, tapi pasal naratif China itu sendiri. Sumber-sumber ini menggunakan satu kerangka yang dipanggil kolonialisme peneroka. Bunyi macam kompleks kan? Tapi bayangkan macam ni. Satu kumpulan orang luar masuk ke satu kawasan bukan untuk memerintah tapi untuk menggantikan penduduk asal melalui perubahan demografi dan dengan memadamkan sejarah dan budaya mereka. Tujuannya bukan sekadar untuk mengawal tapi untuk mengambil alih tuntutan mereka ke atas tanah itu. Dan data ni memang buka mata. Tengoklah. Tahun 1953, 75% penduduk adalah Uighur, manakala kaum Han hanya 6%. Tapi lompat ke 2017, peratusan Uighur jatuh mendadak kepada sekitar 47%, manakala populasi Han pula melonjak naik ke lebih 40%. Ini bukan kebetulan ya. Ini adalah satu perubahan demografi yang dirancang untuk melemahkan tuntutan sejarah Uighur ke atas wilayah itu. Ada satu petikan yang betul-betul menangkap isi utamanya. Ketakutan terbesar Parti Komunis China bukanlah seorang pengganas, ia adalah seorang sejarawan Uighur.
Kenapa? Sebab ancaman sebenar bukanlah bom tapi buku sejarah. Idea bahawa ada satu kaum lain dengan sejarah dan tuntutan yang lebih awal ke atas tanah itu adalah satu cabaran langsung kepada naratif negara China. Jadi, kita dah ada naratif keselamatan, kepentingan ekonomi dan logik kolonial. Macam mana semua ni bercantum? Ia membentuk satu sistem, satu gelung maklum balas yang sangat kuat dan berterusan. Kitaran ni berfungsi macam ni. Mula-mula, penindasan yang melampau digunakan untuk dapatkan kestabilan. Lepas tu, tentulah ia akan cetuskan rasa benci dan keterasingan yang mendalam. Kemudian, rasa benci inilah yang berpotensi menyemai ketidakstabilan yang mereka nak elakkan tu. Dan akhirnya, ketidakstabilan baru ni jadi alasan untuk lebih banyak penindasan. Nampak tak kitarannya? Satu ironi yang tragis, cara mereka mengawal mungkin sedang mencipta masalah yang mereka cuba selesaikan. Dan kalau kita rasa ini cuma tafsiran, dengar petikan daripada arahan rasmi dalaman yang terbocor ni, pecahkan jurai keturunan mereka, putuskan akar umbi mereka, putuskan hubungan mereka dan putuskan asal-usul mereka. Ini bukan lagi bahasa keselamatan, ini bahasa penghapusan identiti. Jadi, semua ini membawa kita kepada satu soalan terakhir yang sangat penting untuk kita fikirkan. Apabila sebuah negara sanggup buat apa saja demi kestabilan mutlak, apakah harga yang terpaksa dibayar oleh manusia?